Dalam dunia ini, ada satu bisnes yang model dia agak pelik. Untuk lebih kurang RM60, awak boleh makan sebanyak mana yang awak mahu. Dan sebaik saja awak melangkah masuk pintu restoran ini, matlamat awak cuma satu. Makan lebih daripada RM60. Tapi yang paling pelik, pemilik restoran ini tahu. Semua marketing mereka, signboard, promo, iklan, semua direka untuk satu tujuan. Menarik orang yang paling kuat makan di Malaysia. Fikirkan sekejap. Model perniagaan ini sengaja mencari pelanggan yang menelan kos paling tinggi. Kalau ikut logik perniagaan, model macam ini sepatutnya gulung tikar dalam masa 6 bulan. Tapi, kedai steamboat macam ini adalah antara restoran-restoran yang paling popular di Malaysia. Jadi, bagaimana sebuah perniagaan macam ini boleh bertahan apabila setiap pelanggan yang datang cuba membangkrupkannya? Okey, saya tahu apa yang korang fikirkan. Makanan itu mestilah murah. Grade dia mungkin rendah ataupun makanan beku, makanan buangan. Baiklah, tapi pernahkah awak makan buffet Ramadan Hotel 5 bintang? Ada sashimi, ada daging, ada kambing, semua dia ada. Malah buffet di Vegas menghidangkan kaki ketam, salah satu sumber protein yang paling mahal. Jika makanan murah adalah jawapannya, sudah pasti hotel-hotel ini dah lama muflis. Dan ini sebenarnya menambah kepada misteri ini. Tempat-tempat ini bukan sahaja menjual makanan murah, awak boleh kata mereka memberikan makanan mahal. Tanpa had. Tiada orang yang waras akan membentuk perniagaan seperti itu dengan sengaja. Dan sememangnya pun begitu. Mengikut legenda, model perniagaan buffet ini dicipta secara tidak sengaja. Mengikut cerita di Las Vegas pada tahun 1946, apabila The Strip belum wujud lagi dan Las Vegas cumalah beberapa buah hotel di tengah-tengah padang pasir, seorang pegawai publicity di Hotel and Casino El Rancho Vegas bernama Herb McDonald sedang bekerja hingga lewat malam. Dia lapar. Jadi dia pergi ke dapur, membawa keluar keju dan daging sejuk untuk membuat sandwich di bar kasino tersebut. Sejurus selepas itu, beberapa penjudi yang lalu di situ nampak makanan tersebut lalu bertanya, "Hey, boleh tak saya ambil sedikit?" Seorang staf yang peka telah melihat situasi ini dan menyedari sesuatu. Musuh terbesar kasino bukanlah apabila penjudi menang besar. Musuh terbesarnya ialah kerusi yang kosong. Setiap malam pada tengah malam, perkara yang sama akan berlaku. Penjudi akan mula lapar lalu keluar mencari makanan. Dan kadang-kadang, yang dah keluar mungkin hanya akan kembali esok ataupun mungkin tidak kembali langsung. Tetapi pada malam makanan disediakan di bar, tiada siapa yang keluar. Mereka makan, kemudian terus kembali ke meja perjudian. Makanan itu bukan sekadar snack, ia adalah gam yang memastikan penjudi terus berada di situ. Dan macam itu saja, buffet $1 makan sepuas hati sepanjang malam telah pun dicipta. Buffet itu bukan gagal sebagai sebuah restoran. Ia berjaya sebagai umpan. Dan dalam tempoh beberapa tahun, hampir setiap kasino di Las Vegas Strip meniru konsep ini. Dan konsep ini telah berterusan hingga ke hari ini. Kebanyakan buffet di hotel direka untuk mengumpan awak untuk berbelanja lebih di premis mereka. Setiap kali awak booking bilik yang datang dengan free buffet, faham-faham sajalah bahawa mereka dah untung dari bilik tersebut. Jadi, misteri ini sudah pun selesai, betul kan? Buffet wujud sebab ia memang tidak sepatutnya menjana keuntungan. Ia hanyalah marketing. Kecuali, teori itu tidak menjelaskan kenapa kedai ini tak ada hotel, tak ada bilik, tak ada kasino. Dan buffet itu sendiri adalah keseluruhan perniagaannya. Kalau Sukiya boleh wujud selama sedekad, ini bermakna buffet sebagai model bisnes boleh menjana keuntungan daripada makanan itu sendiri. Macam mana? Sebenarnya ada dua mekanisme tersembunyi. Dan mekanisme yang pertama tersembunyi di dalam resit awak. Apabila awak membayar RM60 di sebuah restoran biasa, awak rasa secara kasarnya berapa banyak daripada jumlah itu merupakan kos makanan yang sebenar. Kebanyakan orang mungkin akan fikir 50%. Tapi angka sebenarnya
Biasanya sekitar 1/3 saja. Dan yang selebihnya, tenaga kerja, sewa, elektrik, pelayan yang mengambil pesanan awak, chef kat dapur yang menyediakan makanan awak satu pinggan per satu. Sebenarnya, kos chef lah yang paling mahal. Masakan ala carte sebenarnya sangat tidak efisien dari segi tenaga kerja. Dan apa-apa saja yang tinggal, barulah dikira untung. Tapi apa yang buffet buat adalah mengambil kos terbesar iaitu tenaga kerja dan menghapuskan atau mengurangkannya dengan mendadak. Seorang tukang masak boleh menyediakan 100 hidangan rendang dalam satu periuk besar. Berbanding dengan memasak 100 pesanan berasingan. Tak perlu menyusun makanan di atas pinggang. Tak perlu risau timing makanan. Dan bahagian yang paling menarik, awak adalah pelayan untuk diri sendiri. Awak mengambil makanan sendiri. Awak membawa pinggan sendiri. Malah awak gembira melakukannya. Jadi ya, kos makanan buffet naik, tetapi kos tenaga kerja bagi setiap pelanggan menjunam. Dan oleh sebab kos tenaga kerja memang merupakan kos yang paling besar dari awal, pengiraannya tetap masuk akal. Tetapi ini hanya mengurangkan kos buffet. Ia masih belum menjelaskan apa yang berlaku apabila orang macam ini masuk dan makan 10 dulang daging. Untuk menghadapi cabaran ini, buffet memerlukan senjata kedua, pemahaman tentang fiziologi manusia. Biasanya untuk kebanyakan orang, pusingan pertama di buffet rasanya memang luar biasa. Pusingan kedua mungkin masih sedap lagi. Tapi bila dah sampai pusingan ketiga, kebanyakan orang akan mula jelak pada masa ini. Ini dipanggil diminishing marginal utility. Setiap unit tambahan memberikan kepuasan yang lebih rendah berbanding dengan unit sebelumnya. Perut awak menggunakan istilah yang lebih mudah. Dah kenyang. Dan kapasiti selesa perut awak cumalah sekitar 1 kilogram makanan. Itulah had mutlak untuk kebanyakan manusia. Orang yang buka bisnes buffet lebih memahami had awak dari awak sendiri. Dan pihak restoran sengaja mereka pengalaman itu supaya awak sampai ke had tersebut dengan kos yang serendah mungkin. Lain kali awak makan buffet, cuba perhatikan susunan makanan. Apakah benda pertama yang awak nampak apabila masuk? Nasi, mi, roti, sup. Semua makanan yang paling murah dan paling mengenyangkan diletakkan di hadapan. Makanan mahal pula, udang, daging dan sebagainya. Dulang dia lebih kecil, diletakkan lebih jauh di belakang. Atau memang kena order dari apps supaya kadar pengeluarannya terkawal. Kadang-kadang pekerja akan mengambilkannya untuk awak untuk portion control. Pinggannya pula lebih kecil supaya setiap kali awak mengambil makanan terasa seperti satu hidangan yang lengkap. Minuman percuma yang memenuhi perut awak dengan cecair. Pencuci mulut berlambak. Dan walaupun awak dah nampak semua helah ini, awak skip nasi, awak tak sentuh air sirap, awak terus serang dulang daging. Awak boleh menang. Dan buffet itu tak kisah langsung. Sebab buffet tak pernah perlu menghalang orang yang kuat makan. Mereka cuma perlukan orang macam awak, jadi jarang. Bagi setiap juara yang menghabiskan 1 dulang udang, ada 9 orang biasa atau makcik yang makan 2 pinggan kecil. Pasangan yang sibuk berbual sampai tak banyak makan. Dan mungkin lelaki yang sudah kenyang dengan nasi goreng dalam 10 minit. Buffet ni sikit macam syarikat insurans. Mereka bertaruh kepada average. Orang yang makan banyak ialah macam tuntutan. Manakala orang yang makan sedikit ialah premium yang dikutip. Dan apabila jumlah pelanggan cukup besar, average menjadi sangat mudah untuk diramalkan. Ini juga menjelaskan kenapa awak tak pernah nampak buffet yang kecil dan selesa yang mempunyai 15 meja sahaja. Buffet selalunya besar, bising dan mempunyai 50 meja. Semakin ramai orang yang menziarahi buffet awak, semakin mudah awak boleh cover kerugian. Satu lagi corak sebelum kita habis. Cuba perhatikan apa yang sedang berlaku pada rupa buffet sekarang. Buffet klasik di mana semua makanannya siap dimasak seperti di hotel, semakin lama semakin hilang. Tapi steamboat dan Korean barbecue, merata-rata. Kenapa? Model dia tak mati. Ia berevolusi dengan menyerahkan lebih banyak kerja kepada pelanggan.
Buffet dah pun jadikan awak pelayan. Steamboat pula jadikan awak chef. Sekarang, pihak restoran hanya menyediakan bahan mentah. Kos memasak sifar. Dapur cuma potong bahan saja. Dan kita sanggup bayar sebab memasak sendiri nampak macam seronok kan? Dan bila awak dah perasan helah ini, awak akan mula nampak modal ini di mana-mana. Self-checkout kat pasar raya. Awak jadi cashier sekarang. IKEA, awak jadi penghantar barang. Awak jugalah tukang pasang. Scan QR menu, ambil order sendiri. Jadi pelayan sekali lagi. Tapi inilah yang saya nak awak bawa balik. Lain kali awak terasa nak untung balik modal awak, ingatlah, duit itu dah lama pergi. Itu adalah sunk cost. Jadi, makan apa yang awak suka dan berhenti bila awak puas. Asalkan awak gembira. Sebab hanya itulah caranya kita boleh kalahkan buffet. Di dalam hati.